There's 1, 2, 3, bismillah. Alright guys, selamat petang guys. Selamat datang ke channel Kamera VF3i. On the way balik ke Melaka guys. Rutin vlogging di hujung minggu setelah kita ada minggu lepas ni ada ride ke Thailand. Minggu ni kita balik Mersing. So kita buat vlogging lah, ada weekly vlogging. Okay guys, so kita just ride saja daripada banyak betul rider main corner Okay, ada satu motor lebih kurang macam tu, dia main colour dia. Okay guys, so Semalam 2 hari lepas semalam hari Jumaat dah silap. Ni hari Sabtu semalam, ya. Ada kemalangan maut di kawasan Felda Kahang Nita. Katanya rider tu dia nak elak pokok tombang. Jadi dia tersasar, terus dia hilang kawalan motor dia, tersasar ke laluan bersebelahan. Nah, ada kereta datang, kereta Vios, dia berlanggar dengan kereta Vios lah. Dia fahamkan rider meninggal di tempat kejadian. Kejadian tu waktu pagi aku punya ride atau solo ride. Biasanya kalau aku daripada Melaka aku sampai area-area itu petang. So aku nampak ada ni je pokok tombang. Tapi yang serpihan kemalangan tu aku tak berapa perasan. So bila baca berita katanya pagi tadi. So memang sangat menyedihkan lah. Sebab rider tu muda lagi. Memang kesian lah. Dia bawa motor ES5. Tak belah. Ada ajal dia macam mana kan. Pengakhirannya di ketika itu, di waktu itu. Semoga kita dapat sedekahkan Fatihah sajalah. Dan peringatan juga kepada aku untuk saya berhati-hati di jalan raya. Alright. So lokasinya aku akan tunjuk nanti kat mana lokasi kemalangan maut tu. Kawasan ni memang agak bahaya juga untuk setengah-setengah pengguna. Kalau tak biasa mahir dan tak biasa tempat ni, memang boleh mengalami kemalangan kalau hilang kawalan dan sebagainya. Jadi kena berhati-hati lah. Sebab kawasan ni dia memang sangat sempit jalan dia. Bau jalan dia tak berapa jelas sangat. Namanya waktu malam pun memang tak berapa nampak. Dan kawasan ni agak beralun. Jadi memang berbahaya lah, terutamanya kepada rider-rider motosikal. Ok, jom kita teruskan perjalanan kita. Kita akan tunjuk lokasi kemalangan tu tadi. Alright. Ok, test 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ok, sampai dekat persimpangan Nita ni. Persimpangan Nita mengalir ke arah Jemarwang. Persimpangan Nita juga mengalir ke arah Kampung Rantau Abang. Apa nama? Kampung apa nama tak orang asli punya tempat. Dalam ni banyak kampung asli sebenarnya. Kampung Rantau Abang. Silap aku lah. Ok, so dah masuk ke laluan. Ni laluan ni adalah laluan yang aku cakap tadi. Kemalangan yang melibatkan sebuah motor ES5 dengan kereta Vios warna hitam. Kemalangan berlaku pada hari Sabtu pagi dan menyebabkan seorang maut, rider motosikal yang dipercayai hilang kawalan dan melanggar kenderaan di arah bertentangan. So dekat sini akan tunjuk di depan. Dia ada satu, betul aku perasan semalam hari Sabtu aku balik ada pokok tombang. Memang ada pokok tombang lah. Cuma masa tu pokok tombang tu dah dipotong lah. Kemungkinan besar masa kejadian pokok tombang tu mungkin dah sampai ke jalan. Jadi rider tu tak nampak. Dia elak dia mengalir ke depan, bertentangan, ada kereta, accident. Memang sangat tragis lah. Dan peringatan kepada aku juga di kawasan ini, kena perlu sentiasa alert dan berhati-hati dengan situasi dan keadaan persekitaran. Yang kadang-kadang di kawasan ini banyak pokok-pokok besar lah. Sebab ni adalah kawasan hutan. Yang ni belum lagi lah. Ini adalah kawasan kebun. Depan sana nanti dia dah masuk ke kawasan hutan. Jadi kena berhati-hati. Ok guys, so kita teruskan perjalanan kita. Kita sampai di lokasi, kita akan tunjukkan lah kat mana lokasi kemalangan tu. Alright, sambung kalau ada benda yang dia dapat. Ok, aku rasa dah sampai ke lokasi kemalangan aku rasa. Ok, kat kawasan sekitar sini aku tak tahu pasti, ataupun depan lagi. Nanti kita akan tengok kat mana lokasi pokok tombang tu. Ok, alright. So kat sini rasanya bukan, depan lagi. Dia tempat dia macam betul-betul sangat. Sebab di kawasan dia sama yang nampak kan. Tapi dia jalan ni lah. So jalan ni lah berpunya kemalangan maut tersebut. Jadi rider tu memang daripada arah Keruang, daripada arah sana. So dia elakkan pokok sebelah sepi ni. Dia berlanggar dengan kereta daripada arah Mersing. Jadi mangsa hilang kawalan, terlanggar dan tercampak di tengah jalan. Difahamkan mangsa ni pokok tombang dia. Ya, ni pokok tombang. Jadi kat sini kawasan dia lah kemalangan. Ni pokok tombang tu dia dah potong sikit.
So aku rasa kat sekitar kawasan sini. Kira rider tu umur muda lagi lah katanya. Something dalam 30 something ke apa, 20 something. Jadi itulah sebagai rider, itulah asam garam ataupun cabaran yang kita akan lalui berhadapan dengan situasi bahaya. Sebab kita ni ride, kita tak diselaputi oleh besi. Daging kita yang berada di luar besi. Tak macam kereta. Kereta dilindungi oleh besi. Jadi kita ni, mereka yang bawa motor ni lebih cabaran yang lebih besar. Jadi ia beri peringatan kepada aku lah untuk sentiasa berhati-hati. Kawasan ni sebenarnya jarang berlaku kemalangan, tapi sentiasa lah orang kata alert. Sebab jalan ni dia straight je, dia lurus semua, dia dalam keadaan yelah, ada turun naik kan, bukit kan, dia tak ada seleko yang tajam dan sebagainya. Jadi memang kalau nak kena tu, kena lah. Ok lah, so kita teruskan jalan kita, sambung kalau ada benda yang menarik di hadapan. Alright. Ok guys, so kita sampai dekat laluan yang mengalir ke arah Keluang sekarang ni. Dia dapat kita ada dua King guys. King yang pertama, King warna kuning tu, laju wow. Ni 1.5 ni, Myvi 1.5 tahun 2018 ke 19 macam tu lah. Ini yang lagi best. Myvi yang lagi best. Dia ke lagi best tapi laju lah ni. Dia 1.5 enjin dia. Oh, dia sagakkan kereta Toyota punya. Kita dah Daihatsu 1.5 sedan, dia pakaikan untuk kereta compact. Memang laju lah kau tengok. Myvi depan pun laju juga. Boleh kata Myvi semua laju lah. That's why dia orang panggil dia King. Siapa tak kenal King kan. Ok guys, so kita on the way mengalir ke Keluang ni. Kita balik daripada Mersing mengalir ke Keluang dan terusnya ke Melaka. Kita akan terus direct ke Melaka. Alright, so sekarang pukul mungkin dalam pukul 6 kot sekarang ni. Tadi aku gerak daripada Mersing pun dia lewat sikit, pukul 5. Sekarang ni masa dalam pukul 6 kot. Tengok sikit jam, 5.55 betul, 5.55 minit petang, pukul 6. Walaupun aku tak tengok jam, tapi aku tahulah dah boleh agak dah. Dengan cuaca dia, suasana dia, aku boleh agak dah pukul berapa sekarang. Ok, so kawasan lain yang selalu ada kemalangan ni pun antara kawasan hotspot kemalangan. Dari perjalanan daripada Keluang mari ke Mersing. Selekoh yang daripada atas bukit ni, dia turun sini, dia agak curam dan tajam sedikit. Kebanyakan pada driver, rider juga driver, dia tidak dapat mengawal kenderaan lah. Akhirnya ke gaung sana lah. Kawasan ni kalau hujan pun agak licin. Ok, so kita teruskan perjalanan, kita sambung kalau ada benda yang menarik depan. Alright. Test 1, 2, 3 1, 2, 3. Apa sel ni jam? Ada jam pula kat sini kan. Oh, bukan jam apa pun. Dia orang, oh sana tu jam. Besar jam sana tu. Jarang-jarang sekali berlaku jam dekat sini. Ok guys, so kita on the way balik ke Melaka guys. So kita on the way balik ke Melaka. Alright, jam juga pukul, sekarang pukul berapa sekarang 6.56 minit petang. Yeah. So alright, balik ke Melaka bersama dengan Y16ZR yang dikuasakan oleh Estrimo. Makin panas makin padu, teknologi kapik di jalan. So Estrimo 1060 memang kekal relevan dengan Y16. Lebih sedap lah orang kata. Berbanding dengan 1050, 1060, sorry 1550, 1060 lebih sedap, lebih smooth, lebih orang kata mengekalkan temperature dalam keadaan yang baik. Jadi bila aku buat accelerate, jadi rasa sedap lah. Kalau 1550 tu tak tahu pasal dia macam rasa berat dia kan. Compare dengan yang 1060 ni lebih ringan. Walaupun kerikatan ni berbeza kan. Ok, tak apa. Oh, sini pun jam juga. Apa hal ni? Sana jam, sini jam. Oh, ok, tak apa. Perjalanan kita teruskan lagi ke Melaka bersama dengan Y16ZR dikuasakan oleh Estrimo 1060 yang akan sentiasa kekal relevan dengan Y16ZR. Berikan tujuan yang padu, smoothness engine dan sebagainya. Pengendalian terbaik, engine rasa lebih ringan. Bila dia makin lama kita pakai, lagi sedap. Aku dah terbuktikan Y16ZR dengan 1060 ketika aku ride ke Burapa Pattaya Bike Week. Memang best. Teruskan perjalanan kita, sambung selepas ini. Ok guys, selamat petang guys. Ok, dah sampai di area Bukit Baguh sekarang ni, menghadap ke arah Melaka macam biasa. Solo ride balik daripada Mersing. Ok, berapa sejam lebih lagi untuk sampai ke Melaka dah.
Okay, tadi ada sedikit jam di sebelah kanan. Sekarang kalau tengok kanan ni pun masih lagi kenderaan sangat perlahan. Aku tak tahu apa, sebab tak ada nampak kemalangan, tak ada apa pun sebelah kanan tu, tapi trafik bergerak perlahan. Ini puncanya daripada mereka yang suka main brake lah aku rasa. Bila brake, yang belakang pun dia akan pelan-pelan jadilah macam tu. Okey. So kawasan di sebelah aku ni nampak okey lah. Perjalanan dia smooth saja sebelah sini. Straight je, tak ada apa-apa yang mengganggu gugat kawasan di sekitar laluan aku ni. Alhamdulillah. Okey, di Bukit Bagur ni dia ada banyak dusun buah-buahan. Dusun buah-buahan apa? Dusun durian. Kalau tengok daripada sepi ni kita nampak banyak pondok-pondok. Pondok-pondok durian. Okey, Alhamdulillah sampai di Lipat Kajang Susur Jasin guys. So kita masuk Susur Jasin lah. Kita cari makan ni, lapau ni. Okey, aku nak makan kedai baru yang dekat Roundabout tu, jalan yang sambungan Jasin apa nama taman tu. Di situ lah kot. Aku makan situ, lepas tu nanti kita balik ke MITC. Alright. Okey. Terus kami kita sambung selepas ini. Tak ada apa sangat. Terima kasih kerana menonton. Ini sekadar perkongsian balik kampung saja. Balik apa, balik ke Melaka semula. Alright. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.